Tengok tanah luas terbentang, bermula di sini sebuah peluang. Alawin bina, angkat harapan, rumah idaman takkan jadi angan. Perancang kediaman, anda kami seru, selalu pahang. Impian jadi satu, bina dari hati, untuk mimpi kau tuju. Alawin bina, terus maju. Hai, Assalamualaikum. Sekarang kita berada di Pasir Sia, Lipis, Pahang, di mana rumah dekat belakang saya ni dah nak handover untuk hari ni. Untuk pengetahuan semua, rumah ini berkeluasan 1020 square feet, mempunyai 3 bilik tidur, 3 bilik air dan menariknya di sini ada satu musala. Sebelum apa-apa, jom kita round dulu satu sekeliling rumah ini untuk kita tahu spesifikasi rumah dan saya akan masuk dalam untuk kita beritahu keluasan kat dalam rumah. Jom. Sekarang kita berada di bahagian hadapan rumah di mana terletaknya satu ramp dan juga ada teras berkeluasan 11x6 kaki. So, untuk pengetahuan semua, Alawin Bina berkonsepkan design and build. Jadi, tuan-tuan dan puan boleh datang saja ke office kita and then bagi tahu saja konsep atau idea macam mana tuan-tuan dan puan inginkan rumah yang diidamkan. So, kita punya drafter tersendiri untuk olah apa yang tuan-tuan dan puan inginkan. So, di sini ada satu ramp dan juga satu teras dan kita nampak kat sini ada satu pintu safety door. Tuan-tuan dan puan bina rumah bersama Alawin Bina, kami akan berikan 2 garden tab which is boleh letak di bahagian depan ke belakang, kiri kanan, semua daripada pemilihan tuan rumah sendiri. Kalau tuan-tuan dan puan bina rumah bersama kami, tuan-tuan dan puan tetap akan dapat spesifikasi rumah yang lengkap termasuk meter elektrik dan juga meter air. Melebihi square feet 1300 square feet, tuan-tuan dan puan boleh mendapat meter elektrik secara percuma upgrade menjadi 3 phase. Tapi kalau 1200 square feet ke bawah, kita akan providekan untuk meter elektrik 1 phase sahaja. Di belakang saya terdapat pintu safety door di mana tuan-tuan dan puan boleh pilih sendiri cita rasa, corak, desain, warna, semua daripada pemilihan tuan rumah sendiri. Untuk pengetahuan, setiap rumah yang Alawin Bina, kami akan berikan 3 pemilihan warna untuk tuan rumah pilih sendiri, 3 pemilihan warna di luar, 3 pemilihan warna di dalam dan 1 pemilihan warna di pintu. Dan untuk pengetahuan semua juga, untuk setiap ruang, kami akan bagikan siling kapur berserta koni di setiap ruang kecuali bahagian tandas. Untuk pengetahuan semua juga, pintu yang diberikan adalah percuma untuk setiap rumah di bahagian hadapan. So, pintu yang diberikan secara percuma ini adalah pintu safety door dan tuan-tuan dan puan boleh pilih sendiri corak, desain, warna. Seperti rumah ini, dia pilih yang macam ni. Okey, sekarang jom ikut saya masuk dalam rumah. So, ini adalah bahagian living area. Masuk-masuk je boleh nampak satu living area yang boleh memuatkan untuk letak sofa, untuk letak TV. Kawan, bahagian living area ni adalah berkuasaan 14x11 kaki. So, dekat bahagian living area, kita nampak ada siling kapur berserta L-box di mana ini adalah spek platinum dan kita nampak juga ada lampu dan kipas serta plug-plug yang tertentu. So, jom kita pergi bilik yang sana. Okay, so ini adalah bahagian walkway which is yang menuju ke bahagian bilik master bedroom dan juga menuju ke bilik musola. So, menariknya kat sini ada satu musola di dalam rumah ni. Kawasan musola ni berkuasaan 7x10 kaki which is boleh muat lah untuk solat berjemaah bersama keluarga dan sebagainya. Okey, sekarang kita menuju ke bahagian dining area di mana di bahagian sebelah ni ada satu pintu folding door. So, pintu folding door ni boleh tahu kegunaan, dia punya keistimewaan, apa kelebihan kalau menggunakan folding door. So, senang pencahayaan nak masuk, pengudaraan nak masuk, so rumah boleh jadi lagi sejuk. So, jom kita pergi bahagian bilik kitchen. Okey. Kita berada di bahagian kitchen area di mana kita boleh nampak dekat sini ada tabletop berkeluasan 12 kaki dan juga kabinet dapur
di bahagian bawah. So ini memang adalah spesifikasi daripada Alawi untuk customer. Cuma ini bahagian atas, kabinet atas di bahagian dapur ni adalah penambahan daripada owner sendiri. So apa yang kita bagi juga berserta backsplash. Okey, dan pemilihan corak untuk tabletop juga adalah daripada pemilihan tuan rumah sendiri. Okey, so kabinet dapur juga boleh tuan-tuan dan puan pilih sendiri. Kalau pilih spesifikasi platinum untuk pilih warna ataupun corak ke macam mana lah. Okey, so semuanya adalah daripada tuan rumah sendiri. Sebab kita inginkan bila tuan rumah masuk dalam rumah ni, dia rasa oh ni rumah dia. Macam okey, so ini bahagian kita punya sinki. Okey, sinki Alawi memang kita akan bagi dua lah. Tapi kalau tuan-tuan dan puan nak pilih bahan yang sendiri ke, contoh nak pilih sinki yang tersendiri, kita boleh pasangkan, and then ada penambahan lah untuk upah pemasangan, dan sinki yang asal, harga sinki yang asal kami akan pulangkan kepada customer. Okey, bahagian sebelah ni adalah bahagian laundry area, di mana bahagian laundry area kebiasaannya lah memang kita akan jumpa bahagian laundry area akan ada pipe untuk senang masuk air dekat washing machine. Kita ada plug point nak turn on turn off washing machine, dan juga satu saluran air. And then kat bahagian sebelah kanan saya, kita ada satu bilik air. Alright, untuk bilik air ni senang lah dan rumah nak masuk. Okey, silakan saya akan masuk ke bahagian bilik air ni. Kalau tuan-tuan dan puan pilih start titanium, okey, kita memang akan bagi mozaik di dinding adalah sampai ke atas. Alright, 5 sanitary asas yang lengkap kami bagikan di dalam bahagian bilik air. Termasuklah sinki muka, kita akan bagi toilet bowl, kita juga akan bagi hand bidet, shower dan juga pipe wuduk. Cuma di sini ada penambahan daripada customer, which is ini adalah tempat letak sabun, di mana ini adalah contoh untuk spat diamond dari Alawi. Alright, so ini adalah tempat letak sabun yang upgrade daripada customer. Okey, sebelum saya keluar, saya juga ingin terangkan pasal kita punya bifold door lah. Okey, kebiasaannya kalau bila rumah bersama kami memang akan berikan pintu bifold door. Okey, pintu bifold door ni bahagian tandas sahaja. Okey, so kalau pilih spec gold ataupun spec diamond, kita akan bagi bifold door di bahagian tandas. Tapi kalau pilih spec diamond, kita akan bagikan pintu macam ni. Alright, kelebihannya, kalau bina rumah bersama kami, semua pemilihan adalah daripada tuan rumah sendiri, termasuklah corak untuk bifold door. Okey, so untuk pemilihan corak ni adalah macam ni, tapi di bahagian dalam dia berwarna putih. Okey, so kalau tuan rumah berkeinginan untuk corak pintu tandas yang pertama adalah corak yang macam ni, pintu tandas yang kedua corak yang berlainan pun boleh. So jom kita pergi bahagian master bedroom. Okay, so ini adalah bahagian master bedroom untuk rumah ni. Master bedroom ni mestilah ada satu tandas yang special lah, private tandas untuk dia. Okay, untuk bahagian master bedroom ni dia menggunakan warna yang macam ni lah. So seperti yang saya katakan tadi, kita bagi 3 pemilihan warna dekat luar, 3 pemilihan warna di dalam. So jom kita masuk bahagian pintu tandas. So ini adalah pintu tandas seperti yang saya katakan tadi. Pintu tandas yang nombor 1 berbeza warnanya di bahagian bifold door. Pintu tandas yang kedua juga berbeza corak dan warnanya di bahagian pintu. Alright, so sama sahaja di bahagian dalam. Okey, kita tetap akan bagi pintu bifold door lah. Alright, kita akan bagi sinki muka, kita akan bagi satu toilet bowl, okey, hand bidet, shower, okey, dan juga pipe wuduk. Dan juga ada penambahan daripada customer untuk tandas ni, ada tempat letak sabun. Okey, so sama sahaja seperti bilik air yang sebelum ni. Dia punya corak design untuk bahagian mozaik di bahagian dinding juga adalah daripada pemilihan tuan rumah sendiri. So kalau tuan-tuan dan puan dah ada idea contoh daripada Pinterest ke, daripada Facebook ke, okey, sekarang dah banyak yang contoh design, so boleh sahaja datang ke Alawi dan cakap saya nak macam ni dekat bahagian tandas. Okey, so jom kita pergi ke bahagian kita punya bilik lah. Okey, ada menariknya juga di sini, di bahagian master bedroom ni kita nampak ada satu aircon. Okey, kalau bina rumah bersama Alawi, kami akan berikan secara percuma 2 plug point aircon, which is kebiasaannya tuan rumah akan letak di bahagian master bedroom dan juga bahagian living area. So jom kita pergi bilik yang seterusnya.
sekarang saya berada di bahagian hadapan pintu bilik yang kedua. Which is kita boleh tengok kat sini, seperti mana yang saya katakan tadi, satu pemilihan warna untuk pintu. So, setiap warna pintu dalam rumah ni mempunyai satu warna saja, dia pilih warna hitam. So, jom kita masuk ke dalam bilik. Okey, ini adalah bilik yang kedua, berkeluasan 10 kali 10 kaki. Apa yang Aladdin bagi adalah termasuk siling kapur berserta kornis. Kita bagi juga lampu dan kipas secara berjumpa dan plug-plug fan yang tertentu. So, sama saja pemilihan warna daripada pemilihan tuan rumah sendiri mempunyai tingkap. Okey, casement tingkap kita berikan berwarna brown macam tu. So, ini adalah spek platinum. Okey, so jom kita pergi ke bahagian tandas. Okey, so ini adalah contoh corak yang berbeza pula untuk bahagian bifold door. Okey, so dia pilih warna yang macam ni. Adalah contoh untuk tandas yang sharing bathroom di bahagian bilik yang kedua dan juga bilik yang ketiga. Okey, so pintu dia mempunyai dua. So kalau nak pakai salah satu, kena lock dululah dua-dua, right? So sama saja konsep dia. Kita memang akan berikan dia punya mozzaik di bahagian dinding sampai ke atas. Pemilihan mozzaik daripada pemilihan tuan rumah sendiri. Okey, 5 sentral asal yang lengkap seperti yang mana saya katakan tadi. Okey, so jom kita pergi bahagian bilik yang terakhir. Bilik tidur yang terakhir ni sama sahaja dia punya saiz adalah 10 kali 10. Sama sahaja seperti yang di sebelah saya. Pemilihan warna kita bagi juga lampu dan kipas secara berjumpa dan juga switch-switch yang tertentu.